Alright. Okey, tajuk yang diberikan kepada saya oleh Syikit tak datang? Oh, jadi hal. Oh, patutlah. Adalah Universiti Penulis Sejarah, dan dia minta saya kongsi tentang Hamka. Sebab baru-baru ni lebih je, lebih kurang dalam hujung 21 Jun saya pergi ke Padang, Indonesia. Because that sebab apa tu dah rakam ke apa tu? Kita saya pergi ke sana sebagai orang kata Lone Ranger lah. Tak ada siapa yang teman pun. Pergi seorang diri. Tiba-tiba Tuhan tentukan saya pencet tiba-tiba tiket Allah free, murah RM80 ke Padang. Alhamdulillah, pergi balik RM160. Jadi beli setiap pergi balik 4 hari 3 malam. Bila tu saya tak fikir lagi Padang tu macam mana. Yang saya fikir Hamka lahir di Padang. Itu fakta. Dan saya hanya fikir fakta itu. Kemudian bila pergi sana macam mana tempat makan semua, dan saya pun kerja-kerja, saya menghabiskan hampir RM500 sahaja untuk ke Padang dan pergi balik. Itu pun termasuk buku yang saya beli. Buku saja 200 lebih. Maksudnya makan semua murah lah. Dalam 100 kat 200 macam tu lah kita kata. Jadi sebab pertama living cost sana memang murah. Yang kedua makanan pun murah. Yang ketiga kita pergi seorang diri dan kita tak tidur di hotel. Kita tidur di guest house, rumah tumpangan. Dalam semalam RM12. Harga kita lah, harga dia orang RM12,000. Kaya. Pergi sana jadi kaya sekejap. Juta-juta dan ribu-ribu. Okey. So sepanjang 4 hari 3 malam saya hanya ambil 1 hari untuk ronda di sekitar Kota Padang yang dikatakan saya bila orang pergi ke mana-mana mengembara dan sebagainya. Pertama kali saya nak sentuh tentang kenapa kita kena keluar daripada kita punya kampung-kampung. Nombor tu saya tak nampak kepentingannya sebab bila saya tengok kita bila nak jalan automatik apa yang dilihat orang adalah duit. Kena ada duit. Tapi rupa-rupanya di sana bila saya jumpa kawan-kawan saya yang juga seorang penulis melabelkan diri mereka sebagai seorang pengembara. Jadi bagi mereka duit bukan isu. Mereka mengembara dan mereka memberikan tahu kepada saya ada beza di antara pengembara dengan pelancong. Kat mana beza? Kalau pelancong dia akan pergi naik flight ekonomi ataupun kalau naik train kelas A, kelas nombor 1. Tapi kalau pengembara dia akan pilih yang kelas nombor 5. Dia akan tidur di tempat mana yang dia nak tidur. Dia akan pergi ke tempat yang pelancong tak pergi. Bukan pantai-pantai macam tu. Dia nak mencari apa yang dikatakan sebagai konsep mengembara itu. Pergi ke tempat dan tempat yang pelik. Saya mengklasifikasikan kembara saya sebagai kembara sejarah. Kerana ketika saya mengenali Hamka, sebenarnya tak lama pun. Saya masuk nilai baru, saya masuk ke matrik je baru saya dapat baca buku Hamka. Sebelum tu saya tak pernah dengar nama Hamka. Betapa teruknya dan betapa hulunya saya sebelum tu lah. Kemudian bila saya mengenali Hamka dengan satu buku, kalau tuan-tuan pernah dengar, buku dia Tenggelam di Kapal Van Wish. Pernah dengar? Sekarang tengah difilmkan dan tak sampai kat Malaysia. Masa saya pergi pun, rupanya dia orang kat sana tak layan movie panggung macam kita layan. Jadi saya tak dapat beli benda tu sebab memang tak ada. So saya tak dapat tengok lagi yang difilmkan itu. Tapi saya baca buku dia. Mula-mula saya ingatkan buku dia tu buku sejarah ataupun buku-buku yang berkaitan macam teknik ke apa kan. Macam teknik, kita betul lah teknik tu. Rupanya bila baca pelik, sedih. Sudah. Dia pelik ni baca lagi sedih. Lepas baca menangis. Maksudnya bukan buku sejarah. Dia adalah buku kisah romantik ataupun kisah cinta. Tetapi kisah cinta yang awal dulu, ditulis pada tahun 1927 lagi. So bila kita tengok kisah cinta macam tu, apa yang datang selepas ini sampai sekarang, konsepnya memang total meniru apa yang ditulis oleh orang dulu lah. Laila Majnun. Ni antara orang-orang yang mencetuskan idea-idea konsep-konsep cinta yang Islamik sebegitu. Okay, jadi saya akan sentuh baik itu. Pertama sekali, kalau draft yang saya bagi selama 20 minit ini, saya akan share pertama kita kena faham sosial budaya politik ataupun sosial budaya yang ada di antara semenanjung tanah Melayu ataupun kepulauan Melayu. Bila saya sebut kepulauan Melayu, ia merangkumi semua Malaysia dan Indonesia. Apa tu? Dia akan merangkumi semua sebab ia adalah kepulauan Melayu. Sebab apa? Sebab ia dikatakan sebagai Indonesia pun adalah bangsa Melayu. Dia bukan Melayu tu kita, tak. Sebab apabila kajian, baru-baru ni saya pergi ke seminar Asal Usul Melayu di Kota Baru USM Kubang Keren yang dibentang oleh beberapa profesor, dan saya sangat kagum dan saya tak tidur 2 hari itu. Sebab apa? Sebab orang yang membentang itu adalah orang yang paling tinggi yang membuat
kajian. Bukan dia yang akan buat keputusan, bukan orang lain yang akan buat keputusan. Dia yang buat kajian, dia akan bentang laporannya kepada orang. Bila dia kaji DNA genetik orang Melayu, dia kata orang Melayu punya genetik tak sama dengan bangsa-bangsa lain. Jadi kita boleh katakan bahawa orang Melayu itu memang lahir di sini. Di tempat saya ataupun di Kedah, Lembah Bujang, dijumpai sebilah kapal yang berusia 1.83 juta tahun. Artinya ini memberitahu kita bahawa ada manusia yang mungkin hidup lebih lama daripada kita dan mungkin sebelum Nabi Adam AS. Sebab dalam hadis dhaif, dalam hadis lemah, memang Nabi ada memberitahu jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Muhammad tak sampai 1 juta tahun, ratusan ribu tahun sahaja. Tapi apabila kapal ini memberitahu bahawa ada manusia yang hidup 1.83 juta tahun sebelum ini, kemudian mereka mengkaji lagi di sepanjang Sungai Muda, Sungai Terpandang di ini, memang dia akan melintasi kampung saya di dari itu, Sungai Muda tu, dan mereka menjumpai lombong-lombong besi, tempat-tempat besi direla dan sebagainya, dan semuanya berusia 380 sebelum Masihi. Ini memberitahu bahawa kita, kalau kita katakan Nabi Adam AS sebagai manusia pertama, kita mungkin perlu merujuk semula di manakah dalilnya. Sebab tak ada dalil pun yang mengatakan Nabi Adam AS sebagai manusia pertama. Itu yang pertama. Saya nak buat beberapa kenyataan. Yang kedua ialah, apabila Allah SWT ingin mencipta Nabi Adam, lihat bagaimana dialog yang berlaku. Ketika Allah kata, aku ingin ciptakan khalifah di muka bumi, bagaimana malaikat respon? Malaikat kata, aku tak nak lagi tengok kerosakan yang dibuat oleh manusia. Artinya apa? Malaikat macam ada pengalaman melihat kerosakan yang dibuat oleh manusia. Kalau tidak, dia tak akan boleh cakap macam tu. Dan malaikat dia ketahui yang dia pre-conscious, dia cross generation, dia tak mati. So dia lihat generasi demi generasi. So nampak bila benda ni berlaku, persoalan demi persoalan semakin ditimbulkan. Sebab kajian saintifik dah membuktikan bahawa seolah-olah ada kebudayaan, ada tamadun sebelum Nabi Adam AS. Itu satu. Saya tak buat apa-apa keputusan, memang saya suka untuk kita bincang dan kita fikir. Kemudian apabila Imam At-Tabari ataupun ulama sejarah At-Tabari, dia ulama sejarah dengan Ibn Arabi, antara dua ulama yang menulis sejarah, dalam bukunya Tarikh At-Tabari menceritakan bahawa rupanya dia buat keputusan dulu dia hidup tak ada makmal tapi dia boleh buat satu teori. Dia kata kita adalah generasi kelima selepas generasi 1, 2, 3 dan 4 sempurna dikiamatkan. Saya pun bila saya tengok ulama yang buat kenyataan macam ni, artinya kemungkinan besar memang akan ada satu masa kajian membuktikan bahawa memang ada manusia sebelum Nabi Adam AS. Kemudian bila saya cerita Isra Mi'raj itu dekat sekolah, bila saya cerita lah, Nabi nampak, bila Nabi naik buruk, Nabi nampak orang diseksa bagaimana dan orang dulu syurga bagaimana. Lepas tu budak-budak tanya, siapa yang kena seksa tu? Siapa yang kena seksa tu? Jadi saya, siapa? Siapa yang kena seksa tu? Maksudnya manusia mana yang kena seksa? Sebab kita tak kiamat lagi ni. Itu isu. Budak-budak pula pandai tanya soalan macam tu. Balik tu saya tanya saksi Zala, antara orang yang saya rujuk dalam sejarah. Dia pun cerita, okey macam ni. Jadi memang ulama ada kata itu dalam masa sebelum ini yang sempurna dikiamatkan. Jadi saya rasa ada banyak perkara yang perlu sebagai seorang remaja atau sebagai seorang kita untuk merungkai kembali apakah itu sejarah kita. Sebab itu Darwin salah. Darwin ingat orang sebelum Nabi Adam AS adalah beruk. Memang dijumpai beberapa tengkorak yang berbentuk macam beruk tapi tak beruk. Dia punya kepala besar, ada gambar-gambar tersebut. Dan ia sangat-sangat kompleks. Jadi kita nak kata ini manusia ke ataupun siapa? Cuma Imam At-Tabari dia pandai. Dia memilih perkataan syibhun nas, maksudnya macam-macam manusia lah. So kita tak nak kata itu manusia. Sebab Allah kata manusia Nabi Adam AS ahsanul taqwim, sesempurna penciptaannya. Artinya mungkin ada manusia yang sebelum ini juga, cuma tak sesempurna kita. Itu isu yang saya nak sentuh lah. Kemudian bila masuk kepada tanah Melayu pula, ia seolah-olah memberitahu kita bahawa kita tidak datang daripada mana-mana. Kita lahir daripada kita, dan kita kemudiannya berhijrah pergi ke beberapa tempat. Sebab apa? Sebab bila kita tengok bahasa-bahasa yang digunakan oleh orang-orang Filipina, Vietnam, orang-orang Brunei, orang Indonesia sama. Bukan yang nak kata tak cakap Melayu, tapi kita boleh faham beberapa perkataan. So dia panggil dalam konsep linguistik ataupun konsep bahasa, dia panggil Malay Polynesia. Artinya serumpun bahasanya.
Itu mereka adalah satu budaya. Sebab memang ada para pekaji yang memang khusus dia mengkaji budaya melalui bahasa dan percakapan. Okey. Itu yang berlaku. Itu adalah sejarah awal bila kita nak memahami bagaimanakah Melayu itu dibentuk. Kemudian hebatnya Melayu ini apabila kita pelik kenapa orang ramai antara kita kulitnya tak putih, tak terlalu gelap, sawo matang, dan juga kita ada budi bahasa, santunan budaya dan juga kelembutan yang tak ada pada bangsa lain. Kaji lagi. Sebab kita ada beberapa sejarah peristiwa besar yang kita tempuh. Okay, kalau tuan-tuan perempuan pernah dengar perkataan Sundaland? Ya? Sundaland. Sundaland. Apa itu Sundaland? Pernah dengar? Sundaland. Ataupun dipanggil Tasik Sunda. Sundaland lah. Tasik Sunda Sundaland ya Allah. Okey, satu lagi perkataan Danau Toba. Danau ni pun Tasik juga maksudnya. Pernah dengar? Apa yang kita ingat tentang perkataan? Apa itu Sundaland? Kalau yang kalau tahu jawab je. Apa itu Danau Toba? Apa peristiwa yang besar yang berlaku? Ini adalah dua peristiwa besar sejarah yang terjadi di Kepulauan Melayu. Pertama, dulu kita tak ada laut. Ni darat. Sampai ke Madagaskar. Ni India, ni Madagaskar, ni kita di darat. Kemudian berlakunya Sundaland, itu banjir Sunda. Ini dikatakan sebagai Tasik Sunda. Tasik Sunda, ni semua Sunda. Kemudian berlakunya Tasik, banjir besar yang menenggelamkan semua daratan ini. Yang tinggal hanyalah yang kita hidup sekarang. Okey, faham? Sebelum tu laut yang selatan tu adalah darat. Kemudian berlakunya Sundaland. Jadi bila berlaku Sundaland, orang semua survive, mati kemudian hidup semula di sini. Kemudian mereka berhijrah dan berbina peradaban. Itu adalah peristiwa Sundaland. Balik Google je, Sundaland tu apa? Okey, yang kedua adalah Danau Toba. Danau Toba ni adalah Danau Toba adalah nama gunung berapi. Ini peristiwa pertama yang telah mematikan ramai manusia, hampir jutaan manusia di itu yang kita boleh katakan bahawa banyak yang kita jumpa tu semua dah mati kerana Sundaland lah. Right. Danau Toba adalah satu gunung berapi yang bernama Toba. Kemudian dia meletup di kawasan ini, Indonesia. Tapi dia telah mematikan hampir semua kawasan Kepulauan Melayu. Ini peristiwa besar sejarah yang paling mengerikan. Okey, apabila Sundaland jatuh ataupun tenggelam, Plato, kenal Plato? Dia tulis tentang Atlantis. Pernah dengar perkataan Atlantis? Atlantis ni dia kata, Plato kata satu pulau yang agung, yang hebat tapi dah tenggelam. Padahal bila saya pergi ke seminar ni, Prof Datuk Seri Saleh Affan, antara orang yang mengkaji, dia kata saya membuat kenyataan bahawa Sundaland itu adalah Atlantis. Saya Allah. Sebab Atlantis ni, Plato menggambarkan Atlantis ni sebagai gambar satu pulau yang paling agung, dengan keindahan seni binanya, tapi dia jatuh, dia gugur dalam laut. So dikatakan bahawa Sundaland itu adalah Atlantis. Maksudnya kita. So, banyak isu yang menjadi persoalan. Saya nak cerita di sinilah asal usul di mana kita dilahirkan dan di mana kita berada sekarang di sini. Okey. Kemudian sejarah demi sejarah dicantikkan, masa demi masa berlalu. Kemudian sampailah saat kita dicantikkan. Okey, ada beza di antara pasca sejarah dengan pra sejarah. Apa bezanya? Pasca sejarah, setelah sejarah itu dituliskan. Pra sejarah, sejarah yang belum dituliskan. So pasca sejarah kita adalah hanya ketika mana berlakunya cerita-cerita karut ataupun cerita-cerita yang mitos, tapi mungkin benar. Seperti cerita-cerita Surah Datuk Salatin, kalau pernah dengar perkataan tu. Dan cerita-cerita dagang, badang, todak, semua cerita dicantikkan secara halus dan sangat tepat di dalam surat lama yang ditulis oleh Tun Sri Lanang. Dan surat itu ada sekarang. Sekarang dia buat pameran di Museum dekat Ampang. Bukan, dekat Perpustakaan Manuskrip Lama Melayu.
Dan saya melihat sendiri dia punya tulisan Jawi dia tu cukup cantik. Dan saya baca, sekarang ni dah ada buku tu dah ditulis dalam bahasa Melayu. Full cerita bagaimana kita dibentuk apa semua. So itu cerita sampai pertama itu sejarah mula dituliskan. Dan selepas itu kita terus mencatatkan sejarah. Cuma bila saya nak fokus pada pagi ini adalah sejarah bermulanya Islam. Pertama ada 3 teori yang mengatakan bagaimana sebelum Islam kita ada Hindu. Sebab tu sekarang kita pergi ke beberapa masjid pun masih ada orang letak pisang. Itu sebab apa? Sebab pengaruh dengan budaya Hindu, Hinduism yang datang dulu. Sebelum Hinduism datang sekejap Buddhism, tapi tak lama. Sebab Buddhism tak mendapat tempat dalam masyarakat Melayu. Hinduism datang mendapat tempat. Sebab apa? Sebab Hinduism Sikh dia punya sing dia tu, dia punya da'i dia tu baik dan suka meniru, dan mereka berkahwin dengan orang Melayu. So ada keturunan yang agak gelap tu. Di situlah itu Hinduism. Sampai sekarang kita tengok ada pisang dekat masjid, air ma'an, kemudian ada berapa lagi isu kita pakai inai apa semua tu. Pengaruh daripada Hindu. Kemudian bila datang Islam, 3 teori mengatakan bagaimana Islam datang. Yang pertama, Islam datang dari India. Sebab dikatakan di India ni salah seorang pedagang Arab pernah duduk di India, pernah singgah di India dan mengislamkan India. Kemudian India datang ke tanah Melayu dan mengislamkan tanah Melayu. Yang kedua ialah datang daripada mana? Cina, orang Cina. Cina datang melalui kapal besar Cina. Dan yang ketiga adalah datang daripada pedagang Arab. Yang mana paling kuat? Tiga-tiganya sebenarnya hampir diragui ketepatan apabila kajian lanjutan dibuat. Pedagang Arab dikatakan teori yang kuat yang dikeluarkan oleh Syekh Nakir atas dalam buku dia Islam di Tanah Melayu. Sebab orang Arab berdagang, dia tak dagang saja, dia bawa dakwah. So, tapi apabila kajian dibuat, kita tak boleh nak kata yang seolah-olah waktu tu saja Melayu timbul. Takkan bermula pada waktu tu, tak. Sebab para mesuara antara orang yang Islam awal-awal dan dikatakan menepi. So bila kajian lanjutan dibuat, ada teori yang saya tak berani nak kata betul ataupun tidak, mengatakan bahawa ada orang Melayu yang bersama-sama dengan tentera sahabat berperang. Artinya kemungkinan besar ada orang Melayu yang sudah berhijrah ke tanah Arab. Bahkan teori baru mengatakan bahawa orang Melayu yang ajar cara orang Arab masa zaman Nabi Musa buat piramid. Sebab seni bida dia tu sama dengan candi-candi di Indonesia, di Thailand. Cara meletak kotak dan sebagainya. Itu salah kajian demi kajian membuatkan keputusan yang dikeluarkan semakin mengejutkan kita. Sampai sekarang saya dah jadi blur, dah jadi merumah panjang. Ish, tu mana padahal tak ada kepentingan pun, tak dapat duit apa pun kan. Tapi bila kita tahu, kita rasa macam bertanggungjawab untuk lebih mengkaji benda ni. Sebab sejarah perlu dirumkan. Sebab apa? Sebab sejarah ini sentiasa berkomunikasi dan berbual-bual dengan kita di masa sekarang. Ataupun dalam satu definisi ringkas, history is always communicate with the present. Maksudnya sentiasa dia hadir dan memberitahu apa yang berlaku sekarang. Sejarah yang telah memberitahu itu. So kalau kita tak tahu sejarah, kita tak tahu siapa kita sekarang. Simple as that lah. Sebab itu bila dikaji begini, saya semakin nampak bagaimana sepatutnya Islam menjadi lembut dan tidak perlukan peperangan untuk datang ke tanah Melayu. Seperti mana berlaku di tempat Eropah, di Rom dan sebagainya. Perasan tak? Bagaimana Islam datang ke tanah Melayu tidak perlukan peperangan. Ini bukti bahawa memang orang Melayu ni tak suka perang pun. Tak suka ribut-ribut. Relax kan. Terima, dengar baik-baik. Mungkin macam tu yang saya fikir macam tu lah. Takkan kita nak boleh duduk sana balik kan. Kalau boleh terbang ke masa lampau, boleh tengok macam mana dia orang bercakap dengan orang Arab yang tak faham ke. Tapi begitulah cara Islam datang. Okey, itu saya ada tiga teori. Kemudian kita faham sosial budaya, kita dah faham asal usul ni. Ini sebagai pembukaan. Saya lepas ni, kalau kita ada peluang lagi depan ni, kita akan buat tentang ini saja. Sejarah asal usul Melayu. Dia ada dua tau, sejarah Melayu, sejarah asal usul Melayu, sejarah tanah Melayu, sejarah kepulauan Melayu, sejarah bangsa Melayu. Dia ada, itu berbeza. Dan setiap kupasan itu memerlukan 4 jam 5 jam. Bila saya buat dengan kawan dekat UAE tu, dia orang nak, okey nak, saya perlukan semalam. Maksudnya start pukul 8 malam sampai ke 12. Tanpa soalan. Lepas tu tanya soalan. Habis pukul 2 pagi. Itu tanpa soalan tu, tanpa soalan. Sebab kita kena bagi tahu sejarah peta, sejarah geografi, sejarah. Dan menarik.
Tapi kalau kita nak ringkaskan, cukup menarik. Oh, ni antara isu-isu yang menarik kalau dah sentuh. Okey, saya akan masuk kepada hamka. Apabila Islam datang ke tanah Melayu, Islam membawa apa yang dikatakan sebagai perkara yang kita tunggu-tunggu selama ini, iaitu peradaban yang sebenar. Kerana Hinduism tak mampu membentuk peradaban Melayu. Islam datang. Sebab tu kita sekarang selesa dengan Islam, sebab Islam dan adat seolah-olah sama. Kita lihat ada beberapa perkara yang berbeza, tapi kita kebanyakan yang sama. Anak-anak, adik-adik kecil kita lahir, kenapa pakai air tudung? Entah. Sebab apa tak ada jawab? Sebab jadi adat kat dia. Bukan isu buruk, bukan isu tak elok, tapi kita sudah berjaya menjadikan benda itu sebagai rutin dan juga adat. Itu yang bagus. Bahkan istiadat sekalipun. Sebab tu bila perempuan yang tak pakai tudung, tapi bila kahwin dia pakai tudung. Sebab istiadat yang begitu. Okay. So bila kita tengok, okay, Alhamdulillah, Islam berjaya membentuk kehidupan menarik buat orang Melayu. Okey, kita akan masuk bab hamka. Hamka lahir pada, ini adalah garis dari ni. Sebab sebelum kita pergi ke hamka, ini adalah nampak saya dah conteng macam ni, saya nampak lagi kan. Okey, so ini adalah Malaysia dan ini adalah Indonesia. Indonesia ada dua. Belah sini senang cakapnya, belah sini adalah Minangkabau, turunan Minangkabau, Sumatera. Kat sini ni Sumatera. Nampak tulisan dia cantik. Dan sini adalah Jawa. Ini Jawa. Dua ini adalah dua etnik yang berbeza. Jawa cakap Jawa, Minang cakap Minang. Tetapi di sini adalah Padang, Bukit Tinggi. Dan di mana hamka lahir? Di sini. Lebih kurang 10 km daripada Bukit Tinggi. Nama dia Danau Maninjau. Danau Maninjau. Danau ni adalah tasik. Kisah dia adalah satu gunung berapi namanya Maninjau meletup dan jadi kawah. Kawah tu dinamakan danau. So dia punya tempat dia macam tu lah. Ni tasik Maninjau. Rumah keliling. Jadi kalau ambil Facebook saya gambar dia cukup cantik. Dia lah orang hidup di keliling tasik, cukup luas. Dan hamka sebut dalam buku dia, aku tak pernah jumpa lagi tempat secantik. Dunia aku pergi, dunia mana aku pergi, aku tak pernah jumpa tempat secantik di tempat lahir aku, Maninjau. Hamka sebut macam tu. Lepas tu orang tanya, sebab apa cantik? Dia kata, masa Nabi Adam diturunkan tu, dia punya tapak dia tu sentuh. dia gurau je lah hamka tu. Tapak Nabi Adam tu sentuh, lepas tu dia naik balik. Gurau ni orang kampung. Saya gurau dia lah. Maksudnya nak gambarkan cantiknya. Memang cantik betul lah. Dia Google. Tak ada nak Google kat sini kan. Memang cantik. Saya pergi tak nak balik, tapi nak macam mana tiket dah beli kan. Kat situ memang full keliling tasik. Kita boleh naik jalan dia, jalan utama dia, jalan kampung kita. Tu jalan utama kan, bukan jalan kampung lagi. Jalan kecil satu je. Kat situ lah orang lalu. Dan keliling tu, mengelilingi ni saya ambil masa sejam je untuk keliling tasik sahaja naik motor. Sebab saya nak pergi ke rumah dia, nak pergi ke pondok dia, kena ada motor. So kita sewa motor sehari RM10. Okay, itu jalan. So itu adalah tempat hamka lahir. Hamka lahir pada 1908. Pada 1908 di seluruh kepulauan Melayu tidak menerima sangat penangan lahirnya seorang hamka ni. Sebab yang menerima penangan adalah ayah dia. Waktu itu, waktu di mana golongan, kalau sekarang kita nampak ada isu yang hana-hana, betul tak? Isu Syed, isu Habib. Cuba beritahu saya siapa yang tahu sejarah Syed Habib dan bagaimana mereka menyusup masuk ke dalam tanah Melayu. Ayat macam dia orang ni jahat lah. Tahu sejarah dia. Okay, dia pernah pada tahun 1905, golongan Syed ni mereka termasuk ke tanah Melayu dan mereka mendapat tempat yang istimewa daripada Raja Sultan Melayu. Kemudian apa yang mereka lakukan? Mereka menjadikan Syed ataupun keturunan Nabi itu sebagai istimewa. Berlaku isu yang besar bila salah seorang Syed itu jendak dekat seorang perempuan. Tapi perempuan itu bukan keturunan Syarifah. Jadi keturunan tak bagi, dia kahwin juga. Masa jadi macam itulah akhirnya orang memberontak. Isu pertama adalah cara mereka masuk ke dalam tanah Melayu dengan rapat dengan pemerintah. Kemudian mereka menyatakan bahawa mereka sedikit berbeza dan sedikit istimewa ataupun dalam istilah agung. Dan kemudian masyarakat mula mendekati mereka. Saya risau sebab benda itu terjadi pada sekarang. Golongan-golongan ini rapat dengan pemerintah, kemudian membuat program, pemerintah datang,
Saya risau sebab dia macam sama pattern lah. Aku dah mula risau sekarang. Sebab dia tak demo masyarakat kepada perkara yang baik. Bahkan dia seolah-olah memberikan jalan pintas untuk dekat dengan Tuhan. Maksudnya kau tak payah pergi kau tak payah pergi makan dengan family, pergi dengan ayah anak-anak, gading-gading kau dah balik setiap malam. So apa yang akan berlaku? Dia terus hafal ayah anak-anak, tapi anak-anak dia kat rumah bangun tidur tak mau tidur, tak mau subuh. Satu, jiran dia tetap macam itu, tak buat apa-apa. Yang tak sembahyang tetap tak sembahyang. So what happen actually? Bila benda ni berlaku, there are something wrong. Bila kita menciptakan jalan pintas untuk dekat dengan Tuhan, kita telah mengabaikan sosial. Dan ini yang berlaku ketika mana waktu ini masyarakat sudah hilang kewajipan mereka sebagai seorang masyarakat. Tu ayat dia. Mereka tidak bermasyarakat walaupun mereka itu namanya masyarakat. Tak ada dah walimah. Semua kalau nak pergi ke tempat Syekh dan Syarifah buat program. Dan siapa yang bangun menentang? Golongan kaum muda. Kaum muda, bila berlaku tadi yang saya cerita tadi, bila seorang Syekh ni nak kat seorang Syarifah, nak kat seorang perempuan tapi dia bukan Syarifah, kemudian apa yang berlaku ialah kecoh dan dia larikan diri. Dan ketika inilah Syekh dan Syarifah, golongan-golongan Syekh ni sebenarnya Nabi ni ditentang oleh kaum muda. Dan kaum muda waktu tersebut diketuai oleh ayah kepada engkau, Kiai Abdul Hamid. Kiai Abdul Hamid. Kiai. Dan bila hamka lahir, ayah dia kata, kau jadilah kiai macam aku. Ayah dia mengharapkan hamka ni jadi macam dia, tapi tak jadi. Hamka sangat degil. Masa kecil, hamka dia ada satu rutin nakal yang sampai ayah dia sangat marah. Dia suka terlebih orang. Bahasa Kedah, kalau bahasa ni apa, lastik. Dia suka melastik. Rumah dia tinggi, dia akan duduk kat rumah dia akan lastik. Sangat degil. Bila ayah dia ada sekolah, ayah dia hantar ada sekolah tu, sekolah rendah. Ayah dia kan tok guru, macam tok guru lah. Kiai dia tok guru kata hantar budak ni keluar daripada kampung. Dia merosakkan tanaman. Kat sana orang buat sangkal tak boleh ikan. Dia tarik sangkal tu, ikan boleh tarik. Sebab orang dia pacak je sangkal tu. Nak kata sebab macam tu, nakalnya seorang. Tapi dalam kenakalan itu, dia latih orang, dia suka kacau orang. Dia ada satu hobi yang menarik. Dia tak suka lah, tapi dia pergi perpustakaan. Dia suka baca cerita-cerita lama-lama, cerita Pak Wisnu dan juga bola naga je. Dia suka baca. Dia baca. Itu yang hobinya hamka. Tapi dia nakal, sangat nakal. Saya fikir nakalnya hamka pada waktu ini 12 tahun ni, sehingga 1928 ni adalah hamka yang kehilangan kasih sayang. Sebab hamka pernah tulis dalam buku dia Kenang-kenangan Hidup. Bila orang tanya dia, apa pendapat Buya tentang poligami? Dia cakap apa? Saya tahu poligami itu boleh dalam Islam, tapi saya takkan sekali poligami kerana saya sendiri melihat mak saya menangis seharian dalam bilik kerana ayah saya meminta kepadanya untuk kahwin dua. Dia angguk tapi dalam derita. Saya kata Allahu Akbar. Bila dia dapat benda tu di sini, ketika dia kecil. Dan bila bercerai, mak dia tak sanggup poligami, kemudian mak dia cerai. Mak dia pergi ke tempat lain yang namanya namanya ialah Batipuh ni satu tempat di sini lah, di sini, di belah-belah sini. Batipuh B je lah. Okay. So mak dia kat situ. So hamka bila dia makin muda, dia selalu lalik daripada mak dia ke ayah dia. Waktu dia muda, dia menulis bila salah seorang daripada orang kampungnya bercerai, namanya Sabarah. Kemudian dia tengoklah cerai ni benda-benda. Kemudian dia tulis satu ni umur 12 tahun ni. Dia tulis satu novel 20 muka surat dalam bahasa Jawi, cerita tentang tajuk novel tu Si Sabarah. Saya terkejut, kenapa lah tak keluar novel ni? Sebab saya teringin nak baca. Rupanya keluarga Sabarah yang sebenar tu tak bagi. Malu dah, cerita betul, dah nama betul. Budak jahat lah budak hamka ni. Jahat. Dia tulis cerita tu betul, lepas tu nama tu dia tak buat. Sabarah, ayah dia, semua sama rumah kat mana. Kisah benar. Jadi memang malu lah si Sabarah ni bila tahu bahawa budak 12 tahun hurai ataupun respon isu rumah tangga kau, tak malu.
Sampai sekarang tak keluarkan buku tu. Tapi bila saya tanya Pak Hamid yang jaga tu, dia kata ni memang karya hamka tulis tangan. Masa tu dah tulis tangan bahasa Jawi. Bila awak nak terbit sekali, terbit tiba-tiba kantoi dengan keluarga Siti Fariah tu. Padahal orang tak baca buku pun, orang pergi ni macam kenal je siapa kan. Akhirnya dia pun sama dan tak dibenarkan terbit lagi. Itu juga antara salah satu buku yang menjadikan hamka masuk ke penjara pada tahun 1970 ke atas. Dan hamka dalam penjara, tadi saya cerita lah, saya melangkau gitu. Okey, habis cerita bab ni. Jadi apa isunya bila kita tengok zaman budak-budak hamka ni, climate kasih sayang, kita katakan begitu lah. Dan pemberontakan dalam diri dia tak biarkan. Bila sampai remaja, bila dia masuk ke sekolah menengah Sawalik, sekolah ayah dia juga, dia tak pergi sekolah, dia malas. Dia tak ambil tu subjek apa-apa. Sampai umur 16 tahun dia kata kat ayah dia, ayah saya nak pergi Jawa. Nak pergi apa? Nak pergi rumah pak saudara dia nak belajar. Terkejut ayah dia. Dalam masa kelas malam dia lagi belajar. Memang antara pakcik dia adalah Sultan R.A. Mansur, antara tu guru di Jawa di sini. Ayah dia tak bagi duit. Dia cari sendiri. Dia tanam, dia cari duit sendiri, kemudian dia pergi sendiri. Akhirnya pemberontakan hamka. Dia rasa bahawa sekolah tak mampu untuk menenangkan dia. So dia kena cari benda lain yang boleh menenangkan dia. Cara dia belajar, dia pergi ke rumah guru-guru. Sultan R.A. Mansur, okey, duduk seminggu belajar, kemudian pergi pula ke rumah ni dulu belajar dia. Itu cara dia belajar waktu muda. Sehinggalah pada 17 tahun, pada umur dia 17, era 1927 ni ataupun sebelum inilah, dia mula terlibat dalam banyak novel, mula terlibat dalam sastra. Hamka mula melibatkan diri dalam politik setelah dia suka ikut usrah Muhammadiyah. Okey, saya nak cerita kat sini, kita boleh katakan, dan saya berani katakan bahawa usrah mengubah Hamka daripada seorang yang terlalu memberontak kepada seorang yang cool dan juga seorang yang matang. Sebab bila Muhammadiyah antara gerakan penting kat sana lah, gerakan yang membawa isu-isu pendidikan, politik dan sebagainya, pagi dia datang usrah, mereka tahu yang Hamka ni rajin mencantik. So Hamka tak payah buat apa-apa, datang usrah. Dia pun nak bagi dia orang nak bagi Hamka ni datang usrah. So dia orang suruh Hamka ni cantik saja apa setiap kali usrah berlaku. Sebab tu dia banyak buku, dia suka mencantik. Kemudian bila dia cantik tu, mulalah dia melibatkan diri dalam dunia politik. Dan bukan mula, maksudnya dia dapat view politik. Dan selepas itu dia dididik oleh Sultan R.A. Mansur dan Kiai Ahmad Dahlan sendiri pernah memegang kepalanya dan kata kau akan jadi hebat. Jadi sejak pada itu Hamka mula mematangkan dirinya dalam dunia dewasa. Dan selepas itu dia mula menulis isu-isu penting. Dan antara respon besar dia kepada isu Syed tadi, isu 2 darjat tadi, cinta 2 darjat yang tak bisa payah tu, adalah buku Tenggelamnya Kapal Benwish. Itu antara buku yang ni. Dan ia pun bila saya Tenggelam Kapal Benwish ni, kalau tuan-tuan pernah pergi mana-mana, memang karya agung yang besar. Dan bila saya tanya adakah dia cerita betul, yang jaga muzium tu dia bisik ke saya, kata ya cerita betul. Maksudnya itu kisah Hamka sendiri, cuma dalam adaptasi yang berbeza. Saya kata Masya Allah, patutlah buku didapat. Dia terjemah sampai 30-70 juta bahasa, 30-70 bahasa dunia. Sebab memang masterpiece, memang hebat karya dia. Macam Laila Majnun, macam Romeo and Juliet, standing, setaraf. Dan kita ada produk pada bahasa Melayu. Itu menarik ni. Okay. So itulah yang berlaku pada era ini. Sebab masa dah tak mengizinkan kan, kita katakan bahawa era ini adalah era yang Hamka banyak terlibat dengan buku-buku sastra. Dia menulis novel Tenggelamnya Kapal Benwish, Di Bawah Lindungan Kaabah. Pernah dengar cerita Di Bawah Lindungan Kaabah? Apa lagi? Merantau ke Derry, Terusir, Tuan Direktor, Tasawuf Moden. Semua masterpiece dia pada umur dia 25 hingga 30. Kenapa saya sebut umur dia? Sebab umur dia sangat muda untuk dia matang. Dan waktu ini adalah waktu yang paling climax apabila seseorang itu mencari diri dalam kehidupan. Waktu ini, sebelum ini adalah waktu-waktu mencuba-cuba. Saya ke apakah kawan ke, semua orang 25 ke bawah, kita katakan waktu mencuba-cuba, waktu kita banyak pilihan dalam hidup. Tapi waktu ini kita terpaksa membuat pilihan, membuat keputusan, dan kita tak boleh berpatah pulang. Just go straight. Okay, ini antara waktu yang melahirkan karya-karya penting Hamka.
Kemudian lepas waktu ini hamka jarang sedikit berkaya sebab hamka diberikan tugasan menjadi adun parlimen di kawasan. Kemudian hamka jadi ahli politik, kemudian dia tak setuju, kemudian hamka kalah pada next election, and then hamka jadi ketua Dewan Ulama kerana dia serampat dengan Soekarno. Kemudian Soekarno tu tak puas hati dengan dia, Soekarno penjarakan dia. Dia dengan Soekarno ni baik kecil lagi sebab dia dengan Soekarno ni anak murid kepada ayah. Soekarno ni anak murid kepada ayah dia dulu. So Soekarno tak puas hati, Soekarno penjarakan dia. Dia kena seksa dalam penjara. Dalam penjara dia tulis tafsir Al-Azhar yang hebat tu. Dia tu dalam penjara. Kemudian dia keluar penjara, dia menghabiskan sisa-sisa hidupnya di dalam kampungnya, di rumahnya. Dan hamka selepas itu mengatakan bahawa biarlah aku seorang diri, kerana mungkin kebenaran itu berada pada nilai kesendirian kita. Sebab dia ada isu banyak bila kita bercakap tentang kebenaran. Hamka akhirnya pulang dan seorang diri dalam kebenaran, tapi dia meninggalkan legasi umat yang cukup besar ni. Okey, dapat view hamka. Saya tak boleh nak concentrate satu-satu sebab memang panjang. Tapi ini adalah view live video hamka. Dan dia pernah ke Malaysia pada ketika menjadi mufti di era ini 1970 ke atas. Kemudian dia tengok Mufti Johor ni dengan ponca lantang. Dia tegur Mufti Johor, dia kata Mufti Johor dengar teguran saya. Kemudian Mufti Johor kata dia ni Wahabi. Kemudian dia balik, dia tulis surat teguran mulia kepada Sultan Mufti Johor. Sampai sekarang ada buku tu. Surat tu rupanya surat tapi jadi buku sebab panjang sangat. Macam tu. Okay. Baik, dapat biar. Saya rasa tunggu, nanti kita akan next session kan. Jadi saya setakat itu saja. Untuk soalan, tunggu lepas ni. Lepas ni betul tak? Okey, lepas ni yang datang tu nanti tanya-tanya dia orang lah. Dia orang tahu, dia orang clear, dia orang faham, InsyaAllah. Okey, saya setakat saja. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.